Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini hari Rabu. Maaf lambat pula. Lambat sikit pasal ada hal tadi. Jadi hari Rabu maknanya perbincangan isu fiqh. Ya. Jadi hari ini insya-Allah saya pilih satu topik berkenaan dengan isu yang bukan akhir-akhir inilah, yang selalu dibincangkan dan selalu diperselisihkan, iaitu berkenaan dengan kalau seseorang tu dia tinggalkan solat dengan sengaja, adakah wajib ke dia qada, ataupun tak wajib dia qada. So isu ni jadi kecoh lah. I think saya rasa dalam 6-7 tahun lepas, ya. Jadi apabila Dr. Rozaimi ni dia buat viral satu video yang beliau sebut, yang mengatakan beliau katalah tak ada qada dan sebagainya. So insyaAllah tu kita akan bincang nantilah masuk dalam ni. So kita tak perlu qada. Jadi yang pertama sekali, satu benda yang kita pertama sekali kita tengok apa yang dipersetujui dan apa yang diperselisihkan. Yang pertama, semua sepakat, dan seluruh umat sepakat bahawa kalau seseorang itu dia tertinggal solat dengan uzur syar'i, tertidur ataupun lupa ataupun kerana khauf ni maksudnya kerana takut dalam keadaan perang, berkecamuk dan sebagainya, sehingga menyebabkan dia tidak berpeluang untuk nak solat. Jadi semua sepakat bahawa benda ni memang kena qada. So memang sepakat bahawa kena qada. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Sesiapa yang tertidur ataupun terlupa sampai tidak solat, maka solatlah bila dia ingat. So ini satu. Yang keduanya berkenaan satu lagi, solat yang mana baginda SAW qada masa perang Khandaq. So ada beberapa solat yang baginda terlupa kerana sibuk berperang menghadapi tentera bersekutu musyrikin. So baginda SAW ada beberapa solat yang baginda tertinggal. Jadi baginda qada lah dalam pada kemudian waktunya. So ini yang disepakati lah. So kalau ada uzur syar'i, kalau tertinggal, maka semua kata wajib qada. So yang jadi polemik ataupun isu yang hangatlah dibincangkan daripada dulu sampai sekarang. Kalau seorang tu dia tak solat tanpa sebarang uzur syar'i, dia tahu masuk waktu solat, dia tahu bahawa dia kena solat, tapi dia decide dia tidak mahu solat pada waktu itu tanpa sebarang alasan. So dia kena qada ke tak kena qada? So kat sini ni kita tengok ada dua pandangan yang diperbincangkan. Yang pertama, ini apa yang didakwa oleh Imam Nawawi sebagai ijma' umat zaman berzaman. Ataupun at least lah, kalau bukan ijma' pun sepakat 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Semua kata bahawa wajib qada. So ini pandangan majoriti ulama', at least pada ulama' 4 mazhab. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan bahawa siapa yang tinggal solat dengan sengaja maka tiada qada baginya. Jadi ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau ikut Imam Nawawi mengatakan orang yang pertama yang membuat dakwaan ini adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri. Kemudian diikutilah oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Kemudian orang-orang yang kita kata sebagai pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim yang kemudiannya. So most of them, kebanyakan mereka pun ikut juga kata bahawa tiada qada. Jadi sekarang ni kenapa yang yang kata qada kenapa kata kena qada, yang kata tak ada qada kenapa dia orang kata tak ada qada? Okay. So ini dia punya perbincangan lah. Sekarang ni orang bergaduh. Ada yang kata kena qada, ada yang kata tak kena qada. So dua-dua bergaduh. Tapi hujah yang saya tengok lah, setiap pihak punya hujah, cara mereka berhujah susah untuk nak convince pihak satu lagi. Jadi hari ini ni saya nak kongsi lah saya punya
how do I see this issue? Macam mana saya tengok isu ni dan macam manakah saya nak berhujah? Pertama sekali saya bersama dengan jumhur lah. Saya bersama dengan majoriti ulama, kenapa kena bahawa solat yang ditinggalkan sengaja pun kena qada. Okey, yang pertama pihak yang mengatakan bahawa tak ada qada. So mereka kata bahawa qada ni yang sabitnya hanya pada lupa, tidur, terlelap ataupun khauf, yang mana ada uzur syar'i. So kat situ sahaja ada nas yang mengatakan kena qada. Adapun berkenaan dengan tinggal dengan sengaja ni tidak ada nas. Maknanya tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang jelas dan sharih yang spesifik yang mengatakan bahawa kena qada. So oleh kerana tiada perintah qada, maka tak ada qada. Kita panggil apa dia? Al-bara'ah al-asliyah, bahawa seseorang itu tak perlu buat sesuatu melainkan kalau ada perintah dan dalil bahawa dia kena buat. Ini kita al-bara'atul asliyah dalam perbincangan fiqh lah, usul fiqh. Jadi kita tak payah solat melainkan kalau ada dalil kita kena solat. Kita tak perlu puasa melainkan ada dalil kita kena puasa. Kita tak perlu bayar zakat melainkan ada dalil kita kena bayar zakat. Ni apa dia? So yang ada dalil kena qadanya cuma untuk lupa, tertidur dan juga khauf, iaitu takut. Jadi sengaja tak ada dalil. So bila tak ada dalil, maknanya tak adalah taklif ataupun tanggungjawab untuk qada. So ini hujah kan. Jadi untuk yang mengatakan bahawa kena qada, yang kedua, so ini naqli lah kan. So pegang. Kemudian Ibn Hazm Al-Zahiri ada sebutlah ramai nama daripada kalangan sahabat ni, Sayyidina Umar, Ibnu Umar dan ada beberapa sahabat lagi yang dinisbahkan bahawa mereka kata bahawa tak ada qada untuk solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Ini yang keduanya asar. Kita panggil fatwa ataupun kalam ataupun fatwa pandangan para sahabat dan juga tabi'in. So ini dia punya dalil secara naqli. Kemudian dalil aqli pula, iaitu logiknya, itu insya-Allah kita bincang nanti. Okey, pada jumhur pula berkata bahawa ada beberapa dalil lah kan, jumhur punya dalil. So sekarang ni pihak yang kata tak payah qada, dia orang kata tak ada dalil naqli, tak ada nas ayat Quran ataupun sunnah yang mengatakan bahawa tak ada qada. Okey. So sekarang ni betul ke tak ada tak ada nas? Kan, betul ke tak ada nas? Jadi selepas kalau kita tengok ada beberapa nas yang merujuk bahawa memang ada qada walaupun solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Yang pertama hadis yang mengatakan bahawa man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tertidur sampai terlepas solat ataupun nasiyaha, nasiyah. So nasiyah yansa ada dua makna dalam bahasa Arab. Yang pertama lupa. Nasiyah yansa nisyanan. Yang pertama lupa. Yang kedua maksudnya tak peduli. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, nasullaha fanasiyahum. Mereka tak pedulikan Allah, jadi Allah Taala pun tak pedulikan mereka. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah. Jadi masa orang orang yang enggan daripada mengingati Allah Taala ni, jadi bila mereka dibangkitkan pada hari kiamat, mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi dia kata qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira surah Taha. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan dulu aku ni celik? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu masa datang kepada kamu ayat kami, kamu tak peduli. Masa kat dunia dulu, kamu baca ayat aku, kamu dengar ayat aku, kamu tak peduli. So, nasitaha. Demikianlah hari ini pun kamu tidak akan dipedulikan. Fakadzalikal yawma tunsa. Jadi nasya yansa boleh jadi makna, dia perkataan yang kita kata mushtarak, satu perkataan yang ada dua atau lebih makna. Jadi kalau nasya yansa ni boleh makna lupa, maka nasya yansa juga boleh makna tak peduli. So
Kalau kita boleh terima terjemahan ni, yang memang dulu ada dalam Al-Quran, nasiya maksud lupa, nasiya maksud tak peduli. Maka kita boleh terjemahkan, man nama an salatin aw nasiyaha. Sesiapa yang tertidur sampailah tak solat, terlelap, terlepas. Aw nasiyaha, atau dia lupa, terjemahan pertama. Yang kedua juga, atau dia tak peduli. Falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah dia solat bila dia ingat. Okey, kalau orang kata, setengah kata bahawa zakara ni kalau datang kalau nasiya kan disebut sekali dengan zakara. Zakara maksudnya ingat. So kalau perkataan nasiya, memang nasiya ada dua makna. Satu, nasiya maksudnya lupa, yang kedua nasiya maksudnya tak peduli. Tapi pihak yang kata tak perlu qada ni, dia orang kata bahawa nasiya kalau datang dengan perkataan zakara, maksudnya lupa, bukannya tak peduli. Kan? Jadi jawapan balas saya, ya ke? Boleh je kalau nasiya dan zakara disebut sekali dalam satu ayat atau satu perenggan, dan nasiya masih masuk tak peduli. Kalau kita tengok ayat yang saya baca tadi, kan? Allah Ta'ala kata pada dia, wa man a'rada an dhikri. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku. Zikr dekat situ disebut zikr. Zakara yadhkuru zikran. Sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka baginya kehidupan yang susah, dan kami akan bangkitkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Nah, demikianlah telah datang kepada kamu ayat kami, lalu kamu tidak mempedulikannya. Wa kadzalika lil yauma tunsa, maka hari ini pun kamu tidak akan dipedulikan. So kat sini ni, walaupun sebelum tu ada perkataan zikr kan, tapi bila sebut nasiya kat sini masih lagi manusia tak peduli. So maknanya dakwaan yang mengatakan bahawa nasiya kalau datang dengan zakara maksudnya lupa, itu pun tak betul juga. Pasal boleh je nasiya datang dengan perkataan zakara dan masih lagi maksudnya tak peduli. So ini satu. Dalil yang pertama yang menunjukkan nas bahawa kalau lupa atau tak peduli, still kena solat bila ingat. Jadi perkataan fal yusalliha idza dzakaraha, maksud idza dzakaraha ada dua. Satu maksudnya bila diingat, ini untuk lupa. Yang kedua bila dia bertaubat ataupun dia nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidak sampaikah masanya untuk orang beriman tunduk hati mereka kepada zikrullah? So maksudnya bertaubat. Wa ma nazala minal haqq, tunduk kepada apa yang kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, kalau kita terjemah nasiya solat tadi tu kan dengan makna tak peduli, idza dzakaraha maksudnya bertaubat. Maknanya kalau kita terjemah, siapa yang tertidur sampai terlepas solat ataupun dia tak peduli, hidup dengan penuh tumbang-ambing tak tahu pedoman ni, maka bila dia taubat nanti dia still kena solat. Falyusalliha idza dzakaraha. So ini nas yang pertama. Yang kedua yang menunjukkan bahawa ada qada untuk orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, so dia kata kat sini daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, Abu Dzar kata, kaifa anta idza kanat alayka umara'u yuakhiruna as-salata an waqtiha atau qala yumituna as-salata an waqtiha. Bagaimana agaknya, apa yang kamu dah buat nanti bila kamu dapat pemimpin ataupun pemerintah yang melewatkan solat daripada waktunya, ataupun baginda kata yang mematikan solat, tidak mempedulikan solat sehingga lupa waktu. Qala, jadi Abu Dzar pun kata, qultu, saya tanya dah ke Rasulullah, fama ta'muruni, habis tu kalau jadi macam itu, apa yang Tuhan perintahkan untuk saya buat? Qala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallis salata li waqtiha, kamu solatlah pada waktunya, kamu solat aja sendiri. Fa in adraktaha ma'ahum, kemudian bila kamu sampai kat masjid dan tengok-tengok dia orang tengah semayang, dia orang tengah menunaikan solat luar waktu tu, fasalli, maka kamu join dia orang. Fa innaha laka nafilah,
Kerana bila kamu solat dengan dia orang tu, solat yang kedua tu jadilah solat sunat untuk kamu. Jadi kat sini ni Allama Asy-Syaukani kata ini hadis ni refer kepada solat luar waktu mustahab, luar waktu afdal. Contohnya kalau kata masuk waktu solat pukul 1 5 minit 1 suku macam tu, semayangnya mungkin pukul 3.30 ke, masih lagi dalam waktu. Dan itu juga Imam Nawawi pun cenderung ke arah tu, kerana Imam Nawawi mengatakan bahawa tak pernah lagi ada yang pada zaman salaf yang mana pemimpin solat luar waktu. So diorang semayang dalam waktu lambat tu ada, tapi solat luar waktu tu tak ada. Ini Imam Nawawi kata. Pun begitu Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani kata, tak. Ada je beberapa riwayat daripada peristiwa-peristiwa zaman dahulu ni, yang mana contoh macam Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik. Yang mana dia solat luar waktu. Waktu dah habis lah. Petang baru nak sembahyang Jumaat. Ya. So tengok kat sini yuakhiruna as-salat. Jadi kita tengok qauluhu yuakhiruna as-salata an waqtiha. Ni saya baca ni daripada Fathul Mulhim. Fathul Mulhim karangan Maulana Syafi' Uthmani. So dia kata qala an-Nawawi. Dia kata an waqtiha ay an waqtihal mukhtar, waktu yang afdal. Tu maksudnya bila orang tu melambat-lambatkan solat daripada waktu yang afdal. Bukannya Imam Nawawi kata la an jami'i waqtiha, bukannya orang tu dia meninggalkan solat sampai habis waktu tu, luar waktu. Fa innal manqula minal umara'il mutaqaddimin wal mutaakhirin innama huwa ta'khiruha an waqtihal mukhtar. Pasal kalau kita tengok pemimpin zaman dulu ni, dia orang bukannya semayang luar waktu, dia orang semayang dalam waktu tapi lambat. Wa qala al-Hafiz, Hafiz pula kata apa dia? Walaysa kadzalik. Apa dakwaan Imam Nawawi ni kurang tepat. Kenapa? Faqad sahha anna al-Hajjaja wa amirahu al-Walida wa ghairahuma kanu yuakhiruna as-salata an waqtiha ay waqtal jawaz. Pasal memang sabit riwayat-riwayat ataupun sejarah-sejarah yang sahih ni mengatakan bahawa Hajjaj, dia punya bos dia Walid bin Abdul Malik, kemudian ada pemimpin-pemimpin lain yang solat pada waktu yang tak dibenarkan, dah habis waktu pun nak solat. Wal atharu fi dhalika masyhurah. Dia kata riwayat ni masyhur. So antaranya minha ma rawaha Abdul Razzaq an Ibn Jurayj an Atha qala akhara al-Walid al-jum'ata hatta amsa. Jadi Atha kata sekali tu Atha bin Abi Rabah. Dia kata apa dia? Sekali tu Walid Amirul Mukminin dia melambat-lambatkan Jumaat sampai dah masuk petang lah. Fajitu fasal apa tu dia kata, saya datang tu fa sallaitu dhuhra qabla najlis. Jadi saya sembahyang zuhur lah. Nak sembahyang Jumaat tak boleh. Saya pun sembahyang zuhur, lepas tu saya pun duduk. Kemudian saya pun solat asar. Dan masa saya solat asar tu, dia duduk khutbah lagi, tak habis khutbah. Itu juga Abu Nuaim, Syekh pada Imam Bukhari dalam Kitabus Salah meriwayatkan bahawa saya solat sebelah di sebelah Abu Juhaifah radhiyallahu an. Masa tu Hajjaj ni dia yang jadi imam lah. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia punya petang tu sampai ke petang dah masuk asar, dia tak sembahyang lagi zuhur. Faqama Abu Juhaifah fa shalla. Ataupun masa tu solat Jumaat. Jadi Abu Juhaifah pun bangun, dia solat. Tuan dia kata kan. So sekarang ni kita ambil bila seorang imam dia solat luar waktu, Nabi kata still kena solat dengan dia orang. Ini menunjukkan bahawa solat satu solat tu luar waktu masih lagi masyru'. Dosa tu dosa lah. Tak ada siapa yang mempertikaikan dosa tu dosa. So kalau orang kata daripada hadis ni kita faham bahawa adanya qada. Pasal qada tu apa qada? Qada ni bila awak buat sesuatu sebagai ganti. Right, awak tak solat pada waktunya, awak solat tu pada luar waktunya, kita kata qada lah. Yang pemimpin-pemimpin Hajjaj, Walid dan sebagainya, dia orang semayang lepas tu. Yang diikuti oleh Abu Juhaifah, diikuti oleh Atha dan lain-lain. So dia orang semayang apa tu? Belakang Hajjaj, yang solat Hajjaj, solat Jumaat luar waktu tu. Ataupun solat zuhur luar waktu tu. Tu solat apa? Solat qada tu. Jadi daripada hadis ni kita tahu bahawa bila Nabi SAW kata kan, bila Nabi SAW tanya kepada Abu Dhar, macam mana agaknya, apa kamu nak buat kalau pemimpin mematikan solat luar waktu? So Nabi kata, kamu solat kamu, kemudian bila diorang solat kamu join diorang. So diorang solat kamu join diorang tu menunjukkan solat mereka sah. Solat yang mereka solat tu, yang pemimpin solat tu, itu qada. Kan kita kata qada tu sah, masyru'. Dalil dia apa? Baginda SAW surah Abu Dhar ikut je sebenarnya diorang. Walaupun solat tu, solat Abu Dhar tu sebagai solat sunat.
So ini dia punya dalil naqli, nas yang menunjukkan wujudnya solat, qada solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Ada pun berkenaan dengan dalil aqli. So logiknya, so ada qada ke tak ada qada? So dari segi nakal dah beritahu dah, jumhur punya pandangan apakah pegangan mereka. Yang pertama, nasiah yang sah boleh mana tak peduli, so kena qada. Yang kedua, hadis Abu Zar ni menunjukkan bahawa bila pemimpin tak solat dalam waktu, dia orang solat luar waktu, kamu ikut je dia orang. So menunjukkan bahawa bila dia orang solat qada pun kamu jangan je dia orang solat sunat. Kamu solat sunat lah, dia orang sembahyang qada. Okey, yang dalil akli pula, logik. Jadi saya baca online lah, kan. Bin Baz mengeluarkan satu taujih yang Syekh bin Baz dia keluarkan satu ta'lil, dia keluarkan punca kenapa tak ada qada. Pasal dia kata tak ada qada kan. Beliau kata tak ada qada rahimahullah. Jadi dia kata kenapa tak ada qada? Dia kata kalau orang tu dia tertidur ataupun terlupa, so dia kena qada lah. Tapi orang yang tinggalkan solat dengan sengaja, dia kafir. Ni Bin Baz kata, dia kafir. Walaupun dia tinggalkan solat tu bukan kerana mengingkari kewajipan solat. So kalau orang tu mengingkari kewajipan solat 5 waktu, so memang semua kata dia ni kafir lah. Pasal benda sabit memang qat'i. Tapi kalau orang tu tidak solat dengan sengaja, walaupun dia tahu solat tu wajib, dia percaya solat tu wajib, dia tak solat kerana malas contohnya. So Bin Baz kata dia telah melakukan kekufuran, kufur. Jadi orang kafir ni mana ada qada solat? Wal kafiru la yaqdi. Orang kafir tak qada. Okey. Tapi wajib bertaubat. So orang kafir boleh bertaubat. So dia bertaubat lah, tapi tak qada. Pasal apa tak qada? Pasal orang kafir tak qada. Ini saya rasa pandangan ni agak ekstrim lah kalau dia bagi macam tu. So kata orang yang tak solat dengan sengaja, walaupun dia tahu solat tu wajib, dia percaya solat tu wajib, dia kafir. Oleh kerana dia telah jadi kafir, maka orang kafir tak ada qada ke atasnya. So jadi isu kat sini. Lepas tu saya baca pula apa pandangan Bin Baz kalau orang tu tinggalkan puasa dengan sengaja. Dia kata kalau orang tu tinggalkan puasa dengan sengaja, dia kena qada. Dosa dan dia kena qada. Okey, sekarang ni kalau seorang tu dia tinggalkan solat dengan sengaja dan dia kafir. Lepas tu pada masa yang sama dia tinggalkan puasa dia, tak kira lah sama ada tak sengaja ataupun sengaja. Kan? Maknanya kalau dia ada uzur syar'i untuk tinggalkan puasa ataupun tak ada uzur syar'i. So, pasal dia kafir sekarang ni, masa dalam keadaan dia tak kafir tu, dia tak puasa. So dia kena qada tak puasa tu. Ni otak saya pergi ke situ lah, terfikir kan. Pasal dia kafir pasal tak solat, kan? Kemudian dia tak puasa. So adakah dia kena qada puasa tu? Kalau kata kena qada, macam nak qada dia kafir? Kalau kata kan dia tak payah qada, kita faham lah pasal dia kafir tak payah qada lah, sama macam solat tadi lah. So kita bukannya kita kata Bin Baz kata kalau orang yang tinggalkan puasa sengaja tu kafir, tak. Kita cerita orang yang tak solat, so dia dah kafir dah. Lepas tu pada dia kafir tu dia tak puasa, dia kena qada ke tak kena qada? Tu nampak kat sini dia punya ta'lil tu lah, dia punya punca ilat yang disebutkan oleh oleh Bin Baz tu. For me, bila dia macam tak kena lah, hati saya tak boleh terima lah point dia. Boleh jadi betul, tapi hati saya tak boleh terima lah, pasal jadi kemuskilan, kena qada puasa ke tak kena qada puasa selagi dia tak bertaubat daripada dia punya tak solat tadi tu. Kemudian Dr. Rozemi pula dia kata, cuba bayang kalau orang tu tinggal solat 10-20 tahun, jenuh nak qada. Jadi itu dia punya hikmah ke dalil ke tak tahulah. So nampak macam daripada video tu lah, saya tak tahulah apa yang beliau kata, tapi dari video tu kata tak payah qada pasal susah. Jadi timbul persoalan kat sini. Cuba kalau dia tertinggal satu je solat dengan sengaja, so satu solat tu susah ke tak susah? Adakah dia kena qada pasal tak susah lah? Ataupun Dr. Rozemi mengatakan bahawa tak, dia still tak payah qada. Jadi sebab itu saya punya nasihat kepada saya lah dan kepada asatizah luar sana, bila bagi dalil, make sure you cover all your bases, supaya bila orang tanya dah cover dah jawapan tu.
Jadi apa pun yang diberikan, jawapan yang diberikan oleh Bimbas tu saya suka nak terima pasal dia kata kafir terus. Dan jadi dia akan jadi isu pula dengan beberapa isu lain yang melibatkan kalau masa tengah kafir tu dia tinggal solat dan sebagainya. Okey, yang keduanya yang Dr. Rozaimi kata tu pun saya susah pasal dia kata pasal susah je. Kan? Susah senang ni bukannya alasan untuk buat atau tak buat lah. Mungkin beliau ada dalil lain, tapi dalil, kalau itu dalil tambahan, sebenarnya itu bukan dalil. Susah bukan dalil. Okey, kenapa jumhur kata kena qada? Apakah dalil akli mereka? So dia orang kata okey lah, let's see, kalau kita kata nasihat tu maksudnya lupa, so kita kiaskan dengan apa? Kita kiaskan dengan yang ada uzur. Okey, sekarang ni kita tengok bila Rasulullah, kita belajar satu benda dalam usul fiqah, dalam fiqah setiap hukum ada punca. So ada dia punya basis, dia punya reason Bila ada basis, ada punca, kita punya ilat. Ada ilat, ada hukum, tak ada ilat, tak ada hukum. Ada ilat, ada hukum, tak ada ilat, tak ada hukum. Jadi sekarang ni, apakah ilat kepada qada? So bila baginda kata siapa yang tertidur, dan bila baginda kata siapa yang terlupa, dia orang kena qada. Kenapa dia orang kena qada? Adakah dia orang kena qada pasal dia orang tak solat, ataupun dia orang kena qada pasal dia orang lupa dan tertidur? Sebab tu dia tak solat. Jadi kita tengok dan kita nampak macam the reason, punca kenapa yang orang lupa dan orang tidur ni kena qada pasal dia orang tak solat. Bukan pasal dia orang tidur ke, pasal lupa ke, pasal dia orang tak solat. Jadi kalau itulah puncanya, dan itulah puncanya pun tak solat, bermakna kalau tinggalkan solat dengan sengaja pun kena qada. Pasal apa? Pasal awak tak solat. Jadi kita nampak keperluan. Ada orang kata ini kias, kamu nak kiaskan dengan tu, ini kias yang tak betul. So macam mana pula kias yang tak betul? Pasal kita tengok punca. Bila kita tengok punca tu ada, dan kita mendapati benda lain pun ada punca tu, sepatutnya hukum kena sama. Jadi sekarang ni yang establish ni ialah bila orang tu tertidur, bila orang tu kena qada, dia tidur dan terlupa dan dia kena qada, dia qada kerana dia tak solat. Dan benda yang sama ada pada orang yang sengaja. So oleh itu, bila dia tak solat, dia pun kena solat juga. Pasal kita dah establish lah, bila ada qada dekat A, kena ada qada dekat B juga. So itu kias memang establish. Pasal apa? Kias ni kita buat bila tak ada nas. Dan kita perlukan kepada qiyas. Kalau dah nampak ada ilat, dan kita kena qiyas. Kalau dah nampak ilat tak nak qiyas, dan awak kena beritahu kenapa tak boleh qiyas. Dan nampak macam apa nama ni, tidur dan juga tak sengaja ni, ini cuma apa dia, memang tak berdosa lah, kerana luar daripada orang tu punya pilihan. Ada pun yang tinggalkan sengaja, berdosa. Pun begitu, still kena qada. Wallahu a'lam. Ada yang kata ini qiyas yang kita panggil fahwa. So kalau yang tak sengaja pun dah kena qada, yang sengaja lagi lah kena qada. Contoh macam kalau kita kata apa ni, orang yang bunuh orang lain tak sengaja, aksiden ke apa ke, so dia kena bayar diat. Maka orang yang bunuh sengaja lagilah kena bayar diat. Dia tu lebih kurang kan. Kalau kita terosakkan barang orang, kena ganti. So kalau kita sengaja merosakkan barang orang, lagilah kena ganti. Ini fahwa. Jadi bila ilat yang sama ada, so kita kena faham lah, ini perbincangannya. Allahu a'lam. So ini saya punya the way I understand ni lah. Ini cara saya memahami, ataupun apa yang saya rasa lah, yang ulama' zaman berzaman nampak. Dan yang bila kata ada sahabat-sahabat lain yang kata tak perlu qada, saya cuba agak cari kan, pasal Ibnu Hazm Al-Zahiri dia menisbahkan kepada nama beberapa sahabat. Jadi saya cek dalam beberapa kitab, yang saya nampaknya ada di antara nama-nama tu, dia cuma kata apa dia, bila awak lupa, bila awak tertidur, terjaga, awak solat lah. Dan dia orang tak sebut pun pasal solat dengan meninggalkan solat dengan sengaja. Ini setakat yang saya cari lah. Mungkin siapa-siapa yang ada ni mungkin boleh recommend lah, supaya saya boleh baca lebih lanjut. Betul ke? Pasal Imam Nawawi kata Ibnu Hazm Al-Zahiri punya dalil semua tu tak ada asal usul. Dan setakat yang saya cek, nampak macam apa yang Imam Nawawi kata tu berasas. Pasal yang sabit daripada sahabat-sahabat ni ialah
Kan, cerita kena qada kalau lupa atau tertidur. Tak ada pun yang kata kalau sengaja tak ada qada. Itu tak ada. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu insya-Allah. Apa pun, semoga Allah Taala bagi saya, tuan-tuan saya, keluarga saya, anak-anak saya, isteri saya, tuan-tuan, keluarga tuan-tuan, taufik untuk kita sama-sama menjaga solat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak minit? 3 minit dah.